Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Alright, scalping. Scalping ni kalau korang main kalah 50, menang 50, korang penat. Kalah 50, menang 50. Kalah 50, menang 50. Kalah 50, menang 50. Lama-lama korang penat. Lebih lagi kalau korang kalah 100, menang 30. Wah, lepas tu korang lari. Ya, itu lagi penat. Alright. So, lebih baik korang main scalping Jepun. Scalping Jepun ni simple saja. Scalping Jepun kalah 50, menang 100 ataupun 150. Scalping Jepun kalah 50, menang 100 ataupun 150. Itu yang lebih bagus, alright? So, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Dia macam ni. So, mapping korang, okay, kira korang nak main intraday ke, korang nak main scalping ke, daily, open, high, low, close malam untuk buat mapping, korang markingkan. Lepas sini, okay, kuningkan. Ini untuk daily, nampak? Pucuk ke pucuk. Pucuk ke sini, baru pucuk ke pucuk. Kemudian korang turun pada 1 hour untuk buat zone. Ni 1 hour fokus dalam zone saja. Ni so dekat sini korang buat zone, markingkan zone. Sini ada base, korang buatkan satu zone. Okay, atas ni buatkan satu zone. Atas ni ada base, yang hijau merah ni ada base, buatkan satu zone. Bawah ni nampak dekat bucu dekat apa batang-batang ni korang buatkan satu zone. Kat sini buatkan satu zone. Alright. Kemudian korang pergi kepada M5 kalau korang nak scalping ataupun entry awal. Okay. So untuk scalping korang ambil stop loss 50 pip, profit 100 pip, 1 nisbah 2. Jangan ambil 1 nisbah 1, penat nanti kan. Menang 50, kalah 50, menang 50, kalah 50, penat. Okay, ambil kalah 50, menang 100, ataupun 150 lah, itu paling bagus. M5, so price dah masuk dalam zone. Yang pertama sekali adalah, kalau korang tengok dekat sini, sini dah, yang mana belajar candle Jepun, korang dah tahu dekat sini side engulfing ni kan. So drawkan satu trend line dekat sini, nampak? Satu trend line, dan kemudian korang buatkan saja satu zone dekat sini, kecil kan je, merahkan, whatever lah kalau korang nak. So korang pergi ini dekat M5, untuk korang entry korang pergi dekat 1 minit atau 3 minit. ok, nak main scalping, nak entry awal kan. So yang pertama dekat sini korang nampak price dekat sini, break dah dekat sini, nampak? Dekat sini korang boleh first entry. First entry korang nak ambil 100 je kan. Kat sini pun dah dapat berapa dah? Dah 100 lah, 140 dah beli dekat sini. Sini 190, 200. Second entry. Second entry korang tunggu price datang dekat sini, nampak? Dia dah keluar sini kan. Lepas tu dia pull back balik dekat sini. Nampak? So dekat sini korang boleh second entry kan. Pergi dekat M1. Nampak tu? Entry dekat M1 ni lepas candle ni close. So lepas candle ni close, nampak dia pergi dekat sini. Sini pun dah 80 pip. Nampak tu? Kan? So 80 pip, of course lah korang bila dah 50 pip, korang kena buat break even. So kalau dia datang balik pun korang tak kena. Nampak tu? Korang dah break even, and then korang boleh matchkan dengan korang punya indicator Jepun dekat sini. Nampak dia pun dah bagi sell, korang sell sajalah kan. Nampak tu dekat 1 minute ni. Alright, so itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.